Di kampung tempat tinggal saya belum ada kajian Ustaz Sunnah. Ada kajian pun masih campur aduk. Saya sudah lama meninggalkan kajian di kampung. Kajian Sunnah terdekat kurang lebih 50 kilometer. Saat ini baru sempat sebulan sekali pergi langsung ke tempat kajian sunnah. Saya cuba fokus mendengarkan kajian sunnah dari media sosial. Apakah itu termasuk duduk di majlis ilmu dan bisa mendapatkan keutamaan daripada duduk di majlis ilmu? Kata Nabi SAW, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang niat baik namun dia terhalang untuk buat kerana uzur syar'i, maka dia dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang sempurna. Dia nak hadir di majlis ilmu, sementara kajian sunnah, ustaz-ustaz sunnah ni yang paling dekat itu 50 kilo. 50 ni bukan dekat, jauh ni. Sebulan sekali alhamdulillah saya boleh buat. Lebihnya saya buat yang terdaya saya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Maka pahala tetap dia dapat kerana niat dia dah berhadir di majlis ilmu, cuma kerana faktor upaya dia tak ada, maka dia buat hanya sebulan sekali. Insya-Allah dia dapat pahala. Allahu taala alam bissawab.